Tadi tu yang Clock Tower. Ni hotel kita, Safwa Tower. Ni dekat je dengan ni lah masjid. Dapatlah tengok Kaabah. Penuh gila dengan orang tu kalau nampak tu. So ni peak season kan. So hari ni pula hari Jumaat. Kita akan tengoklah solat Jumaat macam ni, macam mana kat sini. Jamin penuh lah. Saja nak ambil gambar Clock Tower tu dari atas Masjidil Haram, macam angle-angle berbeza, nak cuba tengok dapat lawa ke tak. Ni pula gambar Kaabah dari atas bumbung Masjidil Haram. Dalaman New Wing memang lawa. New Wing ni, New Wing ni jauh sikit banding daripada Kaabah, banding yang Old Wing. Tapi memang jauh lagi lawa, jauh lagi bersih. Tandas dia pun best. Memang semua terbayar. Memang ni nampak betul-betul lawa moden macam Madinah, macam Masjid Nabawi punya lawa dia. Dia kata tengok Google Maps ni lah gambar New Wing. Kat New Wing ni diorang baru siap bahagian depan dan tengah-tengah. Belakang tu ada lagi tengah construction tu. Jadi New Wing ni masih lagi under construction. Tu entry ni diorang tengah buat cuma macam tengah-tengah ni area kosong dan biar lawa lah. Semua ni tengah gerak lagi dekat ke arah Kaabah situ. Macam nampak masih lagi under construction bawah dom ni. Tapi inilah contoh ruang solat kat New Wing. Kat situ Kaabah, lagi sebelah situ Old Wing. Tapi ini view dia lah. Semua orang boleh solat kat situ. Semua Zam-Zam punya water filter. Boleh minum je air Zam-Zam. Dan boleh je solat kat sini. Contohnya macam ni lah. Zam-Zam water filter. Boleh minum air Zam-Zam kat situ juga. Itu pun ada Zam-Zam water filter juga. Ni nak tengok Gua Sur. Kita kat Gua Sur. Tu Gua ni Gunung Sur. Gua Sur kat atas gunung tu. Ambil masa sejam setengah nak daki. Setengah jam nak turun. Dari tadi kita nak daki lah. Kita hanya nak tengok je dari bawah ni. Kita sekarang kat Padang Arafah. Tu Masjid An-Nimrah. Tu tempat tu hanya dibuka waktu haji. Itulah kosong sekarang. Dan sepatutnya tempat ni penuh dengan kemah-kemah untuk orang-orang yang haji lah. Diorang akan duduk kemah-kemah dekat Padang Arafah ni. Arafat starts here. Ni lah tanda dia yang kita dah sampai Padang Arafah. Kita sekarang kat Jabal Arafah. Tak ada yang kita nak panjat sebab kena berebut dengan semua orang kat atas tu. Jadi kita tengok je dari bawah sini lah. Sekarang ni kita dekat atas Jabal Rahmah. Ni view dia. Memang penuh dengan orang. Hai, ikut korang lah nak panjat ke tak. Aku sekarang nak panjat je, dah panjat. Okey, sekarang turun balik lah. Di Jabal Rahmah ni ada dua tangga. Satu kat sini, satu kat sana. Kita naik dari sana, kita nak turun dari sini. Ni ambil gambar dari bas sikit. Ni pula baru habis solat, ambil gambar Kaabah macam lawa angle dia. Ni baru habis umrah kedua pula. Ni dobi paling murah kat Safwa Tower, 10 riyal per kg kalau tak silap. Ni kita on the way dari Mekah ke Taif. Okay, hari ni kita baru je keluar dari Taif dari situ. Malas nak rekod Taif tadi, entah kenapa. Semalas sangat, penat sangat sebab umrah dah 2 kali dah. Tapi okey, dah tak cukup tidur, tapi sambung. Ni adalah pasar buah dekat luar Taif. Safatul Samar. Ni semua buah-buah yang orang jual. Ni semua buah-buah. Diskon. Ayo. Diskon. Buah ada 5. 50. Ada coklat jual, semua buah ada juga sikit coklat. Semua buah. Inilah area Taif dan Al-Hada dan area di sekitar lah. Banyaklah pokok keliling dia berbanding Mekah.
Ada kawasan perumput juga. So orang-orang dia pun lagi lembut daripada orang Mekah. Jadi senang nak nego lah kalau beli, jual beli barang. Kawasan dia pun sejuk. Kat sini berapa degree Celsius? 18 degree Celsius ke apa macam tu. Berangin macam Madinah agak lah dari segi sejuk tu. Jadi orang-orang Mekah bila tak tahan panas, diorang akan lari ke Taif lah. Diorang akan beli rumah Taif siap-siap. Jadi waktu Mekah panas gila, summer season ke apa, diorang akan tidur tinggal kat Taif sehinggalah habis summer tu. Ni nak tengok kilang perfume. Okay, sekarang ni kita dekat Rose Farm Al-Hada. Nak tengok Forest tu je. Okay, kita dekat Rashid Al-Qurashi Factory. Kita masuk dalam tengok macam mana. Dalam factory ni adalah dia Rose Factory, Taif Rose. Diorang buat perfume nampaknya. Ni sejarah diorang ada explain kat sini. Tadi aku nak rakam semua ni, korang baca sendiri nanti online. Dikunjungi oleh raja-raja juga besar-besar lah. Banyak achievement diorang. Ni pula perfume diorang tu. Presentation demo kat sini. Kita akan tengok lah presentation demo dia macam mana. Perfume ni orang buat daripada rose cactus, rose pokok tumbuhan apa. Boleh nampak kat belakang ni tumbuhan-tumbuhan tu yang orang ambil rose untuk buat perfume tu. Sekarang kat Mikot Cornel Manazil. Ni Mikot dekat Taif. Ni lah Mikot yang international yang biasanya orang Malaysia plane dia akan fly over Mikot ni. Dan kita niat lah untuk nak buat umrah kat sini. Jadi tengah nak pergi sini, toilet ni tukar baju daripada baju biasa kepada baju ihram. So buat umrah kali ketiga. Pandangan dalam masjid Cornel Manazil. Jadi nak solat ihram dulu, dan solat jamak Zuhur Asar sebelum start umrah ketiga ni. Ni dah habis umrah ketiga. Ni pula kita nak ziarah muzium luar Mekah. Ni kita dekat Abu Bakar Al-Mudi Museum. Ni luar je Mekah. Kita tengoklah apa jadi dalam muzium ni. Start here, ni dalaman dia. Ada telaga lah tu ni. Jadi kat muzium ni boleh macam gambar cium Hajar Aswad lah, pegang pedang zaman dulu lah, pakaian askar perang zaman dulu lah. Jadi memang sesuai untuk bergambar lah kat sini. Orang-orang yang suka Insta ke apa okey lah kot. Akhirnya muzium ni hanyalah macam banyak duda zaman dulu orang Saudi ni lah. Bukan sejarah Rasulullah sangat apa. Dia macam hidup orang kampung zaman dulu. Ni pula tempat location makanan Malaysia. Ni ada juga roti canai, nasi lemak, masakan Malaysia lah banyak. Kuih tiaw goreng ada, mi kari ada. Ada juga sate unta kat situ. Tu tengah masak sate unta lah tu. Tu RM35 untuk 3 cucuk. 3 cucuk ke 5 cucuk, tak pasti lah. Tapi mahal juga lah kan. Tapi yang lain ni okey lah. Gulai kawang unta ni RM15, mi kari unta RM15. Okey lah. Jadi tu kambing. Oh, ada keldai kak. Unta. Lepas tu ada kuda tu, nampak tak kuda. Ni ambil gambar waktu habis umrah keempat. Dan inilah itinerary sepanjang trip umrah kali ni.